Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya dapat lagi kita bersua pada pagi mulia ini. Alhamdulillah. Saya doakan sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa berada di bawah lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dua nikmat yang sering dilupakan. Kita baca itu insya-Allah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu lapang. Bukhari 5933. Alhamdulillah. Mereka yang memiliki dua nikmat ini, iaitu waktu lapang dan nikmat sihat, hendaklah yang bersyukuri dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi setiap larangan Allah. Dunia adalah ladang beramal untuk menuai hasilnya di akhirat nanti. Dunia adalah tempat kita menjaja barang dagangan, sedangkan keuntungannya akan diraih di akhirat nanti. Manfaatkan sepenuhnya waktu lapang dan nikmat sihat dalam rangka melakukan ketaatan, maka dialah yang akan berbahagia dan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa kita dengar tadi dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada sahabat kita yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.